Masih ramai lagi yang tak tahu. Tak semua emas ni tuan-puan sesuai sebagai simpanan. Cantik tak semestinya akan menguntungkan tuan-puan. Malahan tuan-puan, jenama terkenal juga bukan jaminan emas tu akan menguntungkan kita semua. Jadi saya nak kongsikan secara ringkas 5 kriteria penting untuk tuan-puan memilih emas sebagai simpanan dan pelaburan yang terbaik untuk kita semua. Saya belum jumpa lagi mana-mana emas selain jenama public gold yang mampu melengkapkan 5 kriteria ni. Setakat hari ni, saya belum ada lagi masalah untuk beli emas dengan public gold ketika harga murah dan jual ketika harga tinggi. Malahan emas public gold adalah gobak dan dinar yang paling mudah untuk kita pajak di mana-mana arah nu. Jangan mudah tergoda jika ada syarikat atau penjual TikTok yang offer harga emas murah. Semak dulu tuan-puan. Jom jadi bijak. Kita luang masa 2 minit je untuk dengarkan video ni sampai habis. Supaya tuan-puan akan dapat pilih emas yang terbaik untuk pelaburan dan memaksimumkan keuntungan simpanan emas tuan-puan.